Tapi insyaAllah lah, dalam perancangan kita orang, insyaAllah one day kita orang akan ada food truck untuk tengok bulan 2 atau bulan 5 ni. Banyaknya orang ya, tapi masalah sekarang dah pukul 7. Abang yang kakak ni tetap nak duduk lagi macam ni, abang kakak tu sweet. Cinta memang tak. Kata-kata untuk pelanggan-pelanggan roti John Doe, boleh datang pukul 12 datang. Pukul 12 datang. Masalah 12 saya dapur tak buka lagi. Buka awal sikit. Ni sekarang ni dah tengah beratur, masih ramai lagi, tak boleh nak buat apa, memang kena tunggu. Ini pun tak bergerak lagi, dah pukul 7. Saya pun tak tahu lah. Bisnes beratur. Saya dah tak boleh. Tak ada lagi. Orang cakap tak boleh nak buat apa-apa. Just dia cakap terima kasih banyak-banyak. Okay, abang ni tengah posing. Abang ni tengah posing lagi. Abang ni posing lagi. Konten ada pukul 10 malam ni. Kau nak buat prank roti lipas, takkan nak buat dekat customer. Engkau ni pun agak-agak lah. Engkau jangan sampai aku bergaduh dengan kau depan customer kau. Tambah dapur kau nak. Okey, macam ni lah. 5,000 orang kau bagi donat satu, cukup 1,000 donat, saya tambah dapur. Dapur berapa ringgit? Dapur berapa ringgit? Dapur berapa ringgit dapur? Berapa ratus dapur? Ada dah sampai 20 ringgit. Tambahkan lah, kan lepas bulan puasa tak boleh COD. Kanda jerit. Nama saya semalam saya baru lalu kedai. Lalu buat apa, beli akak beratur, tengok macam mana puas tak puas beratur. Kanda prank roti John hilang. Ya, roti John hilang pula dah. Ada kerja kosong lah. Terbaik orang tu. Terima kasih Kanda lepas bulan puasa. Kanda lepas bulan puasa ada lagi tak roti John? Kita orang tak berfikir lagi untuk roti John ni. Tapi insyaAllah lah, dalam perancangan kita orang, insyaAllah one day kita orang akan ada food truck untuk tengok bulan 2 atau bulan 5 ni. Dan after jadi benda ni, kita akan ada food truck dan kita akan buat collaboration untuk kopi-kopi dekat semua daerah. Contoh kalau saya pergi Temelloh, ada tak kopi dekat Temelloh nak collab dengan saya, dan tapak dia orang tu saya akan duduk dan saya akan buat marketing kat situ lah. Siapa nak rasa orang Temelloh boleh datang kat kedai kopi tu lah, macam tu lah contoh. Tapi kedai kopi tu kena ada tapak yang besar. Itulah insyaAllah lah, if kalau korang nak rasa lah. Tetapi kalau nanti kalau saya jadi buat RJD ni untuk jadi food truck, korang saya akan buat proper lah. Saya takkan buat dekat dalam pelapik untuk bulan puasa. Kanda bacalah komen tu. Kanda mari Pasir Putih. Tengoklah macam mana. InsyaAllah itu perancangan kita orang. Kalau permintaan masih tinggi untuk RJD roti John Doe ni, InsyaAllah kita akan buat food truck. Sekarang dekat mana ni? Saya ada dekat roti John Doe lah. Kena bawa truk untuk pergi SK. InsyaAllah. Bang, buat je lah rumah saya bang. Tak boleh, saya kena buat tempat yang lapang. Food truck tu sebab saya nak collab dengan kopi. Kanda gila sampai selamat buka Kanda. Terbaik ke dah. Kanda jerit sekali nama Taukif. Taukif. Mana ada Taukif? Pergi Sarawak Kanda, mai Kanda. Kanda saya di belakang mana? Mana ada? Kanda Wat Medu jual mana tu? Dekat warung AC Berjaya. If kalau permintaan tinggi, InsyaAllah kita orang akan buat food truck. Itu dia itu orang bercakap. Dan kita orang akan pergi dekat semua negeri, InsyaAllah ramai permintaan. Dan bukan setakat ada daging ayam, mungkin kita orang akan ada sading punya roti John. Kita akan variasi atau kita akan buat R&D macam mana, InsyaAllah. 26 minit lagi. Saya tengah beratur ni kan dah. Okey, macam ni kalau betul abang tengah beratur, abang jerit sekali. Abang tu, abang ni abang ni punya. Ada je. Kadang pergilah Pasir Putih, insyaAllah. Buat ke Temelloh kan, insyaAllah. Tempat pertama mungkin Temelloh kot, insyaAllah. Saya tak tahu lah. Abang ni ada. Kanda bawa roti John tu pergi Sabah. Wah, kau nak food truck, aku naik apa? Naik kapal kargo. Bandung. Kerja ke malam ni? Assalamualaikum. Buat hal limit kan dah. Seorang 2. Main je.
Satu je. Kanda simpan akak satu jap lagi. Akak datang beli boleh. Tak boleh akak Nurul. Betul-betul tak boleh kakak. Sebab kat sini pun masih ramai lagi tengah beratur. Itu pun tak beranjak-anjak lagi orang. Kanda saya nak order tapi dari Singapura. Tak boleh kak. Masih lagi panjang korang. Tadi pergi tapi queue panjang. Ya, Kanda demam lagi ke? Saya bukan demam. Saya tak apa siap. Ya, uncle. Tapi uncle ni tu. Uncle kena duduk sana uncle. Jauh memang uncle. Cuma uncle pun jauh tu. Banyaknya orang. Ya, tapi masalah sekarang dah pukul 7. Saya halau macam mana pun. Abang yang kakak ni tetap nak duduk lagi macam ni. Abang kakak tu sweet. Cinta memang tak selamanya bisa hidup. Nak apa ni? Awak pernah? Oh, tak ada. Adik diam adik. Sebelum abang pukul pada customer ni. Adik diam adik. Habis. Dapur tu tambahkan dah. Okey, cukup 500 donat saya tambah. Bu dah cantik lah. Ada kubur. Saya. Tu masih panjang lagi korang. Saya tak boleh nak buat apa ni. Korang abang kakak panjang tu. Pintu ini start tepi ni. Lepas start tepi ni besar pergi sini. Sampai belakang sana kat abang tu. Sebab tu dah habis. Sebab kita orang dah cut tau. Kita orang dah macam orang panggil apa? Kita orang dah tutup lah. Okay, abang ni macam kita orang jujur abang ni lebih kurang macam dia nak sehidup semati. Faham tak? Nanti kalau contoh, kalau nanti awak sayang berapa banyak? Saya sayang seperti lautan api sanggup ku reda, sedangkan roti john sanggup beratur bersama. Macam tu abang macam tu. Sweet tak abang ni? Awak sayang saya berapa banyak? Saya sayang awak, saya sanggup beratur roti john bersama awak demi seutas roti john. Sweet kan? Jadi apa ni? Okey, ceritakan jujur saya boleh baca dalam hati seseorang Okey, daripada abang ni. Abang ni kita baca daripada abang ni kau tengah tengok apa tu? Ui, asal kau tengok video tak senonoh ni? Tu abang tu. Abang tepi tu bisik kat baju merah. Kau tengok video apa ni? Ui, grup tele mana kau join ni? Ui, kau tengok video tak senonoh kau ni. Dia kata cerita lagi. Okey, akak ni. Aduh, lambat lagi ke? Air aku dah beli ni. Aku ni roti john tak dapat lagi ni. Ya Allah. Abang ni mesti fikir dalam kamera aku nampak handsome tak? Mesti handsome ni. Ada. Bodoh lah kenapa mana dia. Itu kan perumpamaan bercerita. Saya boleh baca isi hati orang. Jom apa je? Minit dah 7-5 minit bang. Bang 7-5 minit bang. Abang okey lagi Boleh Betul boleh Saya sebut salah 7-5 minit bang. Masih lagi boleh terima Betul Boleh boleh tunggu 7-5 minit. Akak ni daripada Sentol. Ya, akak ni malu-malu lah akak ni. Dia dari Sentol. Dah buka kan dah. Minta maaf Sikit lagi. Abang ni dekat 1 jam lah tunggu. Itu mungkin sejam setengah, 2 jam lah. Tuan faham tak? Korang kena tunggu selama 2 jam untuk dapatkan roti john 2. Cuba kau bayangkan. Lepas ni mungkin saya kena buat limitation untuk 2 orang. 1 orang 2. Allah. Kesian kau. Customer saya tidur lah. Abang okey bang. Biasa dalam kehidupan ni bang. Tak semuanya indah abang.
Abang tahu abang beratur penat Minta maaf lah kalau sebabkan beratur roti john lama-lama abang penat sampai tertidur. Ya. Betul aku punya ni. Ya, saya punya. Tak, aku tengok. Betul. 9.3. Hari ni 9. Hari ni malam ni lah. Tadi aku kerja. Hari ni aku kerja, malam ni aku kerja. Ramai siapa. Ya, tak boleh apa-apa Sabar Ben terima kasih Sabar abang Abang ada kata-kata untuk pelanggan-pelanggan roti john tu. Boleh datang pukul 12 datang. Pukul 12 datang. Masalah 12 saya dapur tak buka lagi. Buka awal sikit. Wah, abang macam peli saya, menganjing saya. Tak maaf abang Abang jangan tidur sini. Okey kawan abang kan tu tunjuk dia situ. Boleh. Kita ambil gambar dengan IT. Boleh. Share mana? Mama ambil. Mama ambil gambar. Mama ambil gambar dari belakang. Okey. Mama ambil gambar tak? Terima kasih. Bagi poster ke? Bang, poster ke? Hanya order dia. Oh. Sorry Aunty. It's okay. Aunty tak nak tanya apa? Saya nak tahu kalau sedap boleh tunggu, saya tunggu juga. Oh. Saya nak ambil spare dulu. It's okay. Tengok mana lah. Sedap tak patut mana. Tak tengok baris dah cukup. Kalau tengok Kalau Aunty nak try boleh api lewat sikit Aunty sebab ini pun mungkin sampai 7.30 tu Aunty. Sorry awal sikit Aunty Minta maaf Aunty Sorry Aunty Mujur lah kalau dia cakap bahasa Cina aku cakap Cina. Dia cakap Melayu ke. Kalau cakap Cina dia saya cakap Cina. Saya try lagi. Selamat buka puasa kena. Kau puasa mana? Sekejap lagi. Dah aku nak tutup itu dulu. Sorry bang sebab mungkin order banyak-banyak tu. Sorry Kalau dia nak buat apa korang nampak tu. lagi kita screenshot Jadi kau kita screenshot lagi. Kejap lagi contoh pukul 10 7.15 masih ada orang buat tu saya dah semalam sekejap 7.15 lah 7.15 akak ni order 4 3 Alam Muhammad. Kau kira Syami tadi baju putih bukan? Bukan Syami. Tapi macam mana sekarang ni dah tengah beratur, masih ramai lagi, tak boleh nak buat apa, memang kena tunggu. Ini pun tak bergerak lagi, dah pukul 7. Saya pun tak tahu lah. Saya dah halau tadi untuk balik, tapi masalahnya diorang masih nak tunggu kat sini. Saya macam saya nyari jujur kan. Kalau saya nak halau macam tu mungkin diorang tak terasa. Takkanlah saya nak main nama mak ayah diorang, betul tak? Tak boleh lah benda-benda macam tu. And then nak tak nak saya dah cuba untuk halau lah, tapi diorang tak nak balik kau faham? Faham tak masalahnya? Saya dah cakap, okay korang geraklah korang, dah pukul 6.40 ni. Sekejap lagi korang sampai lagi waktu berbuka. Kesian dekat korang. Tapi diorang masih nak tunggu lagi. Takkan saya nak tarik kepala diorang, tarik telinga diorang untuk gerak, ajak keluar, belak, pergi. Takkan nak macam tu, betul tak? Tapi macam kesian untuk diorang. Sebab saya bukan kesian kat pekerja, kesian dekat abang yang kakak ni yang tunggu. Korang tak? Bila dia tunggu, dia lama tunggu, dia jadi macam, saya macam kesian lah. Maksudnya dia tunggu beratur lama-lama berjam-jam, at least dah berbuka pula. Sampai berbuka pula tu. Lepas tu berbuka tak apa, dah lah tunggu 2 jam, lepas tu order 1 pula. Tak ke menyirap saya? Jur 2 jam, 1 jam, dia order 1 pula tu. Saya lagi dia macam, ya Allah, macam tak berbaloi untuk dia beratur tu. Nak tengok akak tudung putih. Akak tudung putih mana? Itu lah saya kat korang Okay korang, saya ciao dulu korang. Jumpa next video, next konten. Jangan lupa malam ni 10 malam lagi konten saya.